Ini je ke yang aku tahu tentang Arab aku? Bismillah, day 7. Belajar bercerita tentang Allah. Allah, makin hari makin susah, makin hari makin banyak benda yang kita nak hadap. InsyaAllah kan, belajar-belajar untuk istiqamah, buat sesuatu perkara itu mengikut apa yang selalu kita buat. Macam saya selalu bercakap dekat telefon, dekat social media ni. Jadi insya-Allah guna ini untuk jadikan satu medium untuk buat perkara, lorongkan perkara yang baik-baik, insya-Allah. Tuan-puan, kejayaan manusia hanyalah dalam agama sejauh mana dapat kita taat perintah Allah, ikut cara dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Khalik, Allah adalah pencipta, Allah adalah penguasa. Segala yang berada di atas muka bumi ini semuanya di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berkuasa mengawal bulan, bintang, matahari. Jadi begitulah juga Allah yang akan menguasai diri kita. Segala gerak-gerik adalah gerak-gerik yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perkara yang berlaku sebelum ini semuanya dalam takdir dan juga izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku pada hari ini, sekarang ini, semuanya atas kehendak, keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang akan berlaku selepas ini, esok, tahun depan, 2 tahun lagi, semua atas kehendak dan juga izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirkan diri untuk rasa bersama dengan Allah, maka dunia ini akan menjadi senang bagi kita. Melihat daripada sudut pandang yang berbeza setiap masalah, setiap ujian, setiap perkara yang hadir dalam hidup kita ini, semuanya adalah tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. Doakan insya-Allah semoga esok Allah hadirkan lagi perasaan, ilmu dan juga kata-kata yang boleh kita bercakap tentang Allah. Makin lama bercakap, 7 hari bercakap pasal Allah ni, makin lama kita rasa macam ini je ke yang aku tahu tentang Arab aku, pencipta aku, yang selama ini je ke yang aku tahu tentang Allah. Ya Allah, insya-Allah semoga Allah SWT bagi taufik dan hidayah untuk saya untuk lebih mengenal Allah SWT. Semoga sebab usaha ini Allah bagi kecintaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana satu-satunya jalan untuk mengenal Allah adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum.